Rahsia emas makin mahal dan kenapa ramai masih tak sedar? 1 gram sekarang bersamaan dengan RM. Emas ni bukan je mahal tau, tapi dia pandai bersembunyi. Nak tahu macam mana dia sembunyi? Mes ini geng Geo nak story. Kalau kita dekat sungai, cari kawasan dasar yang ada pasir berat dan celah-celah batu besar. Sebab apa? Sebab emas ni berat. So dia sukalah duduk dekat tempat-tempat yang airnya tak berapa deras. Kalau peribahasa Melayu kata air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Kalau geng Geo pula kata air yang tenang mungkin tak kosong babe, mungkin ada emas. Dia macam kalau emas ni naik kereta, dia takkan suka lebuh raya yang laju. Dia akan pilih pot-pot parking kat selekor sungai yang tenang. Satu lagi, kalau nampak batu putih macam quartz ni, kadang-kadang emas sukalah menumpang dalam celah-celah batu ni. Alah, macam rumit yang tak reti nak keluar tu. So, kalau jumpa quartz, boleh try pecahkan. Tapi hati-hati, jangan sampai cedera pula. Tempat paling power, mestilah dekat kawasan gunung berapi lama. Kawasan ni kiranya macam dapur masak yang pernah bakar semua bahan mineral mahal termasuklah emas. Kalau dulu gunung tu berasap, sekarang bawah dia tersimpan macam-macam benda Tapi zaman sekarang tak payah main teka-teka je. Pakai je metal detector atau rujuk peta geologi. Alat ni boleh bantu kita untuk detect emas. Lagi mudah dari gali pasir manual. Ibarat macam kita pakai Google Map cari restoran sedap, tapi ni kita guna Google Map nak cari emas. Weh, aku nampak emas dalam sungai tu. Mana? Alah, tu yang duk gerak tu, itu ikan emas, bukan emas. Aduh. Oh, tak sama Itulah kau. Dulu orang makan kismis, nombor ganjil, kau pergi makan nombor genap.